Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So hari ni saya dengan Nias nak pergi kedai akuarium yang terbesar di Shah Alam, yang popular di Shah Alam guys. Jom kita bawa korang jalan-jalan. Okay guys, let's go. Nias tak sabar nak tengok ikan ni. Kita nak tengok kalau ada cana ke. Okay, ni dia kedainya. Okey. Kita nak tengok ikan yang menarik sini. Toman. Tiger toman juga. Toman bunga. Ini toman bunga guys. Toman bunga. Apa ni? Yellow maru. Berapa ringgit ni? RM12. Kecilnya. Okay guys, yang ni red maru. Oh, RM20. Oh, dia memang merah dek. Ni pun red maru, banyak gila. Oh, ini anak-anak ni baru ni. Ni yellow maru. Yellow maru macam yang kat rumah. Yellow maru. Mati seekor tu lah guys. Dah mati. Dia letak dalam betapang juga. Oi, comel ni ikan ni. Ni ikan bulat-bulat. Ikannya. Dek, bapak besar ikan ni. Ikan apa ni? Biche. Macam ikan naga. Oh, jangan. Oh, dek, dia datang, dek. Dia datang. Oi. Dia datang. Cuba letak jari. Dia datang. Nampak dia ingat makanan. Campur dengan ikan puyuh. Albino Tiger Oscar RM15. Cantik ke ni? Yang ni Black Tiger RM2 je. Cantik. Ui dek, ini ikan ni cantik ni. Green Tiger. Warna hijau ikannya. Semat tu. Cantik. Blue Gurami. Ini macam sepat. Ni Golden Gurami. Ni emas punya. Cantik ke? Tak ada nama Oi, kenapa ni guys? Oh, cantik-cantik guys. Macam-macam ikan ada. Ikan apa? Oh, ni kot. Ikan ni, ni lah. Garafi Flametail. RM5. Ikan Zulu. Beta pun ada lagi. Ikan laga pun ada guys. RM20, RM13 ni. Prostel ni. Tapi kita tak ada tempat nak letak dah. Oh, keren dah letak udang. Udang pun ada guys. Udang RM2. Udang. Kecil dia udang. Buntal. Anak buntal. Nias dapat mancing dapat ni kecil. Udang hitam. Banyak udang. Ni udang merah. Ini ada warna. Merah ada warna. Nyala. Tengok. Jom kita tengok udang. Gapi ke. Ikan dia sengit tu. Tu udang. Kan? Berapa? RM25. Ni RM18. Udang lah ni. Udang
Red Ghost. Ketam pun ada. Udang bulu kat ni kan. Bulu-bulu udang. Kelak. Hai, oi. Cana red. Tu. Nak beli berapa 18. Nyam di Allah bapak. Okay guys, kita dah beli red maru, seko, anak red maru. Okay, ni kita beli seko saja. Anak dia red maru. Minum. Oh. Ui, ganas ni. Oh, oi, dia kejar tu. Bahagian tepi sekali, tengok ni. Bahagian tepi ada ikan apa? Tenggalan. Tenggalan pun ada. Bahagian tepi ikan siakap. Siakap. Anak siakap. Okay, ada apa tu? Oh, tauman harimau RM10. Dah besar dah ni. Ini biasanya. Dekat ni ada Saujana Putra, ada Tasik. RM10. Cepat besar ni tauman. Martin. Marble gobi. RM30. Ikan apa ya? Apa nama ketutu? Ni ikan ketutu. Kenapa dia diam dia? Memang dia macam tu. Kalau ada ikan ke, anak ikan ke, baru dia bangun. Macam Dilawat. Ni ikan apa? Sebarau. Sebarau Ni ikan sungai. Dia kononnya boleh bersihkan ni lah apa? Lumut semen tu. Keli apa ni? RM5.5. Jelawat pun lah. Platinum lampam. Lampam sungai. Pipi merah. Sungai, ikan-ikan sungai. Inilah. beli lah. Tak boleh. Orang dah beli tu. Okay guys, kedai sini juga. Okay, kita dah membeli cana red maru. Itu saja. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Baru lepas hujan guys, tiba hujan. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Hasilnya let's go.